Jadi tampung ni akan masuk lah. Menjemput Al-Fatih Ustaz bagi meneruskan dia bagi kita pada Apa silakan Ustaz. Allah. Berarti ada tajuk sebelah ada tajuk. Ada tajuk. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. أما بعد. الحمد لله. Muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan taufik dan hidayah Allah kita sama-sama dapat mari ke Allah Masjidullah dan kita sama-sama berada dalam majlis ini. Sebelum Abo melanjutkan kalam lagi untuk perkongsian ilmu pada malam ini, Abo ingin mengucap terima kasih banyak-banyak kepada Adinda Imam Ustaz Fasih yang telah memberi ruang pada Abu pada malam ini. Dan Cik Muda tak ada. Cik Muda tak ada. Dan seluruh jawatankuasa Masjid Kuala Limau. Kuala Limau ni bawah semua ni. Bawah mana? Bawah semua. Ustaz, bawah pasir putih ni. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Abuahnya rezeki lah on the way balik daripada KL lagi. Mak kita bersama kita telefon, dia kata ada kosong di Pulau Limau. Pulau Limau ni semeruk pula-pula ni kalau pasir putih. Kata semeruk ke mana-mana? Dia kata tak tahu pasal dia buka pasir putih. Ambo memang asal sini tak asing bagi ambo pasir putih. Kamu membesar di Batu Mengkembang kalau terang. Moknya Malaysia itu ya. Ayah Bangku Pak Esok. Kalau orang kenal itu rebak ambil lama duduk sini. Masa getok lama lagi kita itu pagi. Gumulah nasi ataupun seli, anak banyak bagi seli. Gumulah nasi. Tubuh asas. Mati covid. Rebak ambil lama cerai ruku tu. Dia duduk kuatah secara ruku tu. Kalau kenal lah. Dia ada. Abu tanya Haji Miyadi, dia kata ada kenal sebab apa adik-adik. Ini meninggal lah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelum Abu meneruskan lagi, Abu nak bagi satu kredit. Pujian. Kepada pihak masjid ini, terutama sekali kepada imam. Kerana sangat menjaga kualiti speaker. Walaupun tarah masjid mungkin, Masya Allah. Jadi yang mula yang begini, speaker ni kita tak boleh buat panoramic. Sebab orang tak rasa dia tak tahu. Orang rasa dia tahu. Macam Ambo ni seorang penceramah atau pun kuliah. Kalau speaker tak comel, kita balik rumah tegak letih, tegak dagai itulah. Dia terang. Speaker ni sebab tu Arab kita nak panggil dia
Pertama sekali kita tengok masjid kecil. Macam Imam Tarawih kita nak panggil. Kita tengok masjid kecil pun tak apa, tapi spekar kena besar. Ni kadang-kadang orang kita pandai remeh. Oh, tak main nak spekar gagal. Gagal apa untuk kebaikan? Duit masjid kena habis tak boleh simpan. Tak. Bukan duit orang wicked tu kena simpan. Nanti pandai ambo ya. Sebab ambo ni berhak menegur mana-mana masjid. Sebab ambo tak main besar salah seorang masjid dan ejen mai pegawai Al-Ahwal Islam Majlis Agama Islam Kelantan. Lepas tu pula panel pun berubah tak main pula. Faisi pula. Dan banyak perkara lah di mai. Jadi ambo ni baru di imam lama di Mahat Tahfiz Al-Quran Mai Majlis Agama Islam Kelantan. Sehingga jadi mudi anak pada mula apa haji Bezi kita pun dah ngaji dengan kita apa sebut yalah boleh. Jadi nak ayat sini yo ambo mari sini malam ni tak payah guna suara Jawa ataupun Jawa bul Jawa itu dari sudut Quran lah taruh nama guna suara qoro je qoro qoro pun lah kalau ambo guna suara Jawa bul Jawa tak tahu putih masih putih nak ayat molek ekspektasi tahniah. Sebab tu ambo mula-mula pergi ke Tanah Merah. Masa tu Tanah Merah. Ambo royak ke masyarakat kali jemaah ambo nak naik taras spekar. Oh gege boleh. Oh tak memang mari cakap nak tukar spekar. Ambo tak kurang 50,000 ambo habiskan. Cuba kita Tanah Merah lagi. Alik belakang bukit ni alai. Tu kita nak dakwah kan. Baik kena derah biar habis. Ngajar pun derah. Tok Imam baca pun derah. Jadi malam ni ambo balik dengan tertib. Dah. Bahasa Qur'an aja pun. Macam semaya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak kata. Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat gitu pun boleh, tapi tak perlu. Sebab spekar sedap tak. Nak jaga ni. Tak email untuk spekar sedap, AJK kau ada semua jaga nak malu. Ni kita raja kritik lah, kritik banyak. Tak kritik je raja. Tak boleh. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kamu nak royak malam ni, sebab orang di sana malam ni adalah salam perkenalan. Kalau nak kamu ada 3 malam lagi. Nak Fatimi ada 3 malam lagi. Bukan nak suruh ambil, tapi kalau nak ambil pun tak apa, tak ada masalah. Dia jatuh. Sebab kebetulan ada 3 malam. Pindah pasir tu dia jadi kosong. Macam malam ni yang kosong. Jadi dia nak royak sini, kita semua ni umat Islam, khususnya kita di Pulau Limau ni, alhamdulillah kena banyak bersyukur sebabnya pertama sekali hak jadi Islam kita jadi Islam. Yang keduanya ambo nak tekan pada malam ini berkenaan dengan pengaimaran masjid. Tajuk pengaimaran masjid ini merupakan tajuk penting yang tajuknya bukan boleh dibincang main-main. Bukan semua orang boleh bincang. Bukan semua. Jadi ambo berani bincang kongsi tajuk pengaimaran masjid pada malam ini. Kerana ambo terlibat sendiri dengan berkenaan dengan proses program pengaimaran masjid. Sebab Tok Imam Masjid Bandar tentang Masjid Tok Imam tu ini salah satu anggota daripada mesyuarat Jabatan Imam contoh. Gitu. Dan kita tengok pada hari ini untuk pengiktirafan masjid tak main dah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dia main bitel lain. Berapa bitel sini boleh? Alhamdulillah. Tahun lepas 2, alhamdulillah ada peningkatan. Mujur tidak pohon rendah ataupun tak ada. Kalau tak ada peningkatan, ada satu fakta menyebut man lam yazid az-ziyadah fal mautu khairul lahu min al-hayy. Siapa yang tak ada buat penambahan peningkatan dalam hidup dia, mati lebih baik daripada dia.
Jadi kalau masjid ni boleh 2 juga ni tahun ni, ataupun boleh 1, baik tutup masjid. Tunggu hamba ya. Sebab pengaimaran masjid ini kita jangan buat main-main, benda masuk dalam syarat. Benda tu ada dalam syarat. Bila kata ada dalam syarat, ada dalam utama. Cuma kita nak pergi godo imarah masjid. Baik. Kita jangan buat main-main. Tu email tak boleh buat main-main, AJK tak boleh buat main-main, ahli jemaah tak boleh buat main-main, masyarakat tak boleh buat main-main. Sebab dia merupakan tanggungjawab bersama mengimarah masjid. Sebab kita orang Islam, alhamdulillah tua. Umat Nabi pula tua. Sebab apa? Bila lahirnya Nabi SAW, maka Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya, maka Allah Ta'ala bagi banyak keistimewaan kepada umat Nabi kerana lahirnya Nabi. Salah satu daripada keistimewaan itu, salah satu, siapa boleh jawab? Abu Wis 10 riyal ada dalam poket 10 riyal. Okey, rasuah mana-mana Abu pergi ceramah, Abu niat nak sedekah bos 10 riyal tu tak biasa, 50 biasa. Apa? Salah satu keistimewaan jadi umat Nabi dari situ. Kisah Nabi. Ayah boleh jawab. Bukan jual ubat ni, bukan tak jual ubat lagi. Dah. Ambo boleh belakang raja lelu, ambo boleh main. Dah. Salah satu daripada keistimewaan Nabi yang kita dapat daripada Rasulullah, Allah Taala turunkan kepada Nabi. Nabi SAW sebut ju'ilat li al-ardu masjid. Itu keistimewaan. Lepas tu apa bikin imarah ni? Ju'ilat li al-ardu masjid. Ada dalam hadis. Hadis tu panjang. Ambo baca harakat. Dijadikan bagi aku, kata Nabi SAW, bumi seperti bumi masjid. Maknanya Nabi lain, umat Nabi sebelum ni tak boleh nak memayar pasal-pasal, tak boleh nak memayar, dia ada tempat dia, tak boleh, tak sah memayar sini, dia ada khusus. Tapi keistimewaan Nabi ni, dan kita dapat keistimewaan sebutir bumi ni, sebuah bumi ni dijadikan masjid. Jadi makna sini, masjid ada 2 makna, masjid secara umum, masjid secara khusus. Masjid secara umum sebagaimana disebut dalam hadis-hadis. Sebutir bumi. Kita boleh semayang di mana-mana. Dalam kebun boleh semayang. Tepi stesen kereta api boleh semayang. Dalam hospital boleh semayang. Dah. Di mana saja kita boleh solat. Sebab ju'ilat li al-ardu masjid. Dijadikan kepada aku bumi ini masjid. Tempat sujud pada Allah. Mudah cara buat semayang lah. Oklat kita balik. Sebab itu tak ada istilah kita ni tak sembahyang. Sebab sebutir bumi ini dijadikan masjid. Itu umum. Yang kita nak bincang lagi pada malam ini secara khusus, bila dibina binaan itu, diiktiraf, dilabelkan, digubalkan, itu adalah masjid. Maka bila begitu, dia ada kerja buat dia. Kita taksir masjid pada hari ini sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis lain, umat bila akhir zaman ini salah satu hadis sebut yatatawalunahu fil bunyan. Hadis 40 pun ada. Okey, hadis tu panjang, bab ilmu, bab Islam, iman, amal, diberitahu ajaran Nabi. Antaranya tanda kiamat yang apa? Yatatawalunahu fil bunyan. Umat manusia ni berlumba-lumba meninggikan bangunan. Ada dalam hadis lain lagi sebut yatabahi masjid ni berbangga. Ada masjid bangga, buat comel lokai bangga. Tetapi orangnya tak belah mana, pengisiannya tak belah mana. Masjid comel. No pada comel tu. Sebab tu ada penarapan tu. Kita tengok aspek banyak. No kepada ekon kondusif, tetapi tidak semesti tak ada ekon tak boleh mari. No kepada lampu, no kepada kipas, tetapi jangan tunggu benda ni baru nak mari.
Sebab rumah Tuhan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya atas pasir. Pertama jadi dinding. Tak ada masalah pun. Nak ibadat pada Allah. Cuma bila berubah zaman, cara hukum tak diubah tak ada masalah. Tapi jangan syarat lekat dulu baru nak mari. Oh, nak kapek baru mari tak boleh kapek baru. Oh, nelah dahi-dahi. Nak suruh kesal sujud kan? Nak suruh kesal sujud kan? Sujud atas kapek keras sikit. Dah. Jadi nak bagi tahu sini penting. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Ringkas masuk. Tak macam tu. Bila sebut kata masjid hok ada binaan ni secara khusus ni, dia merupakan satu kefarduan, fardu kifayah pada satu-satu tempat. Kita bila sebut kata Islam, pokok mana kena ada tempat ibadat khusus walaupun so. Atau contoh kalau dalam Pasir Putih ni, ataupun dalam Kelantan ni, tak ada semua rambut tempat sujud khusus. Semaya Jemaah mana? Di rumah-rumah masing-masing. Maka tidak dikira untuk nak lepas fardu kifayah. Mesti kena ada tempat khusus. Sebab di rumah ini, walaupun kita kata boleh semaya Jemaah, tak sama dengan masjid. Dan syarat dia tak ketat di rumah. Di rumah boleh kecek dunia tak? Boleh ke ada kecek dunia? Lepas semaya Jemaah ke apa tu, nak kecek dunia kau? Bukan setakat kecek dunia, nak cuik capek dengan bini. Bukan setakat cuik capek dengan bini, nak setubuh dengan bini pun boleh. Contoh boleh. Sebab di rumah. Nak buka aurat pun boleh. Anak-anak tak apa semua. Hatta nak buka TV pun boleh. Maka tak lepas fardu kifayah Jemaah tadi. Sebab tak ada masjid. Tapi kalau dalam masjid, boleh kecek dunia tak? Abang nak tanya. Boleh tak kecek dunia? Soalan cuba mak. Boleh ke tak? Mak kata tak boleh sebab dia ikut amat dah. Tak sibuk lah. Sebab nak banjir Melaka dia. Apa ni kalau masjid tak jamu akal. Amat kena banjir Melaka dia. Dah. Tak boleh kecek dunia atas masjid. Mana boleh? Makruh. Makruh kecek dunia atas masjid. Ni lepas maya, tak ada orang nak buat gap. Dia belanja belakang. Demo cedung tali bagaimana? Ya Pasir Putih ke banyak hadi lagi. Muka abang pun. Tahu lagi Pasir Putih. Dah. Deria tak ada mana Pasir Putih. Deria tak comel Pasir Putih. Dah. Comel tak ada bukit ni. Getah ada lah getah. Jadi nak yang sini tak boleh kecek dia dengan masjid. Makruh. Walaupun tak jatuh haram pun. Ada kalanya sehingga jadi haram. Jadi sebab itu kena ada. Alhamdulillah. Pulau Limau ada sebuah masjid. Alhamdulillah kita negeri Kelantan. Masjid yang boleh buat jemaah tak kurang daripada 921 dia. Kamu kadang-kadang tu. 921 masjid. 921 masjid. Dan ada kategori dia. Ini yang boleh highlight. Mungkin tak email rakyat dia wallahualam. Tapi tetap. Yang pertama tarah dia masjid negeri. Masjid Muhammadi. Masjid negeri. Tarah kedua ialah masjid jajahan dan bandar. Masjid bandar dia ada 21 buah. Masjid jajahan dia ada 10 buah. Sebab kita ke 10 jajahan kan. 10 jajahan sebelah lagi. Sebab masjid Beijing dia satu. Jadi 21 itu sebab ada masjid di Raja. Masjid bandar jajahan. So level seterusnya masjid di Raja. Mana masjid di Raja? Masjid Ismaili Pasir Pekan Bulat Teh. Itu dia masjid di Raja. Masjid Tengku Azizah. Apa tu? Melo. Di Melo, bukan masjid Melo. Lagi Tegayun tu kan. Ada. Lepas pada tu dia panggil masjid kategori A. Kategori A. Lepas tu masjid Mukim Besar. Macam sini Mukim Besar kan. Lepas tu masjid Mukim Kecil iaitu Sak Mukim. Itu kategori masjid. Alhamdulillah 921 buah masjid boleh buat jemaah. Hak lain buat jemaah tak sah. Jemaah ni kan jemaah lain. Sebab tu kalau ada buat jemaah senyap-senyap kena pergi siasat. Ambil tilak ada pun ni belakang. Tol belakang ni tak alih belakang ni. Ngaji kita kuning kita hijau ngaji belakang ni. Dah balong. Balong. Pondok ni balong dengan pondok ni.
Pondok baloh dengan masjid. Tu imej sama pondok. Ki body baloh, eret anak buah, buat jemaah. Adalah motor sebut masjid. So, tempat mana lah, bukan Pasir Putih lah. Terpaksa lah masjid besar tu pandai bulu-bulu. Atau penyiasat ke apa semua. Waripuk ke apa semua. Ilmu jangan buat main-main. Kawan ada ilmu ikut kawan, bukan ilmu kawan. Ni kacek tu, betul kan tak tu ilmu. Bukan ilmu dia, mau ilmu Allah Ta'ala. Ilmu ni, ilmu Allah Ta'ala belakang. Tak boleh buat galau. Jadi kita kena faham. Baik. Pertama sekali, bila ada masjid, maka kita kena imarah. Imarah dari sudut mana pertama? Dari sudut ibadat. Ibadat apa utama? Ibadat solat. Solat apa utama? Solat Jumaat. Lepas pada tu, maka solat sunat. Kita buatlah majlis besar mana, panggillah oleh sohor mana, hatta panggil malaikat sendiri pun. Contoh, bukan orang nyanyi ke malaikat ni. Nama jadi isu pula dah. Amun nak oyaknya banding ni. Kalau masjid tidak dapat imarah dengan semaya Jumaat, dia panggil dulu stadiak masjid. Maka pertama sekali imarah dari sudut solat berjamaah. Maka pada hari ini Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, Tok apa lagi ada? Tok Ngulu. Agak-agak Tok Ngulu apa pula lima ni kaki masjid insya-Allah. Ada mana? Kaki masjid alhamdulillah. Sebab apa mau sebut begitu? Kadang-kadang Tok Ngulu yang baloh nak Imam. Tok Imam baloh nak Tok Ngulu. Amo royak dalam kampung ni 2 tok paling berharga. Sepatah dia 10 patah ustaz. Sungguh amo royak. Sepatah dia 10 patah dah ustaz. Amo dulu jadi ustaz tak saja lah dia jadi Tok Imam. Jadi sepatah amo 10 patah. Sepatah Tok Ngulu, sepatah Tok Imam sama dengan 10 patah ustaz. Orang dengar. Ambo ada ceramah mengajar rutin sebulan sekali di Sabah. Belimbing dalil Tanah Merah baru yang mengajar apa kali. Masya-Allah tabarakallah. Surah kan. Macam ramai orang tua, orang muda. Sebab apa? Situ tak ada timing belah tiket apa pasal. Surah kan. Tok Ngulu kaki jemuk. Masya-Allah. Tok Ngulu boleh tarik senang lah. Apa-apa. Orang berajak kau Tok Ngulu. Orang berajak. Kalau demo ni, rakyat-rakyat masyarakat ni agak dengan Tok Ngulu, Tok Ngulu agak. Agak dari sudut agama. Tok Ngulu ajak mari semaya tak sih. Yang lagi saing borek, tak saing borek. Tok Ngulu ya. Tok Imam pun sama juga. Tok Imam ajak mari semaya tak sih. Berkata senyap lawan pula. Oh, cakap ajak orang. Orang Islam dah. Betul Islam dah, Islam apa apa, Islam Imam. Tak susah yang borek. Tak segi ngati. Bukan tu Imam Wahabi. Nak rayaknya, nak ajar, didik kita, tazkirah. Orang mukmin ni kena ambil manfaat daripada tazkirah. Kalau tak ambil manfaat, tak saya jadi mukmin ya. Sebab Tuhan sebut dah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tazkirah ni manfaat untuk orang mukmin. Orang tidak mukmin tak manfaat, wayak apa pun. Jadi kita kalau nak jadi mukmin kena dengar nasihat Allah. Jadi semaya jemaah imarah. Sebab tu amo pergi satu masjid di bawah Pasir Mas. Pertama sekali amo pergi. Ni tak percaya tanya sama. Sebab dia jujur. Amo pergi semaya subuh. Tengok, semaya subuh hari Jumaat ni. Mula-mula. Amo kata gagal lah. Amo naik kuliah subuh amo kata kalau lagu ni lah. Semaya subuh. Muju ada budak ini kan. Gagal. Kita kena fikir belakang. Dengar telinga hamba mula-mula. Oh, mari cakap nak komen orang. Tapi pagi pula kali kedua kali kedua. Sebab kita niat ikhlas. Nak berikhlas sebab hamba berhak teguh. Semua masjid dipesan. Kita mesyuarat. Dan masjid bawah kita yang selarat. Jadi sini bawah Ustaz Rosman. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Fikirlah. Ini dia panggil fikir agama.
Orang dakwah kita sebut. Ni. Pasal putih kuat juga tapi dakwah jemaah tabligh. Dakwah. Mula cikgu Yakub, cikgu Kuk. Anak-anak dia tu guru kita belakang lah. Mula cikgu Kuk. Okay? Duduk sini, lama semeruk. Dulu dia ada batu muka mengajar. Masa anak kecil kita pun kecil. Maulana Hadi pun ada buka pondok. Ramai lah. Orang dakwah kata kita kena fikir atas agama. Betul tak? Kita semua. Jangan agak terima solat tak? Kena terima bini dua pula. Apa sih? Dok dah solat dah. Kan tak nikah dulu. Setakat ni solat. Setakat ni. Terlepas hari kita tak lah. Ada kan tak sahaja lelaki? Ada umur. Parti berani. Tak. Jadi nak jangan agak terima. Terima kena royak lah. Dok. Kerja dakwah ni bukan kerja terima solat. Cuma terima ni kena lebih pada orang lain. Kerja dakwah bukan kerja Tok Mulu saja. Cuma Tok Mulu kena lebih. Kalau kita ini nak jadi sebaik-baik umat Nabi ni sebaik-baik umat. Cokoh gitu sebaik umat. Dah. Macam gini lah membuat ibarat. Kita anak orang kaya. Ayuh kita tinggal harta banyak ni, muka ayuh kita kaya ni. Kita pun jadi kaya gitu lah. Dah. Sila air boleh harta pun ni habis jadi miskin. Ni ada. Dua, John Lee, J jual, J John Lee. Dah. So lagi dia panggil G, Gada. Gada kobeng lelak. Banyak. Jadi kita tak say kita ni umat Nabi, kita bangga hanya aku umat Nabi, tetapi gerak kerja tak ada. Nabi tak kenal kita umat dia. Kita kena buat kerja lah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik ummah. Kerana apa? Dikeluarkan manusia untuk ta'muruna bil ma'ruf, ajak kebaikan, ajak mari sembahyang, ajak mari dengar. Pakat semua. Itu je ada ni. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah daripada kemungkaran. Pakat lagi belaka, pakat betul belaka. Bukan pakat tumben. Yang pasir putih ni dia spesial. Bak parti pun spesial, bak masjid pun spesial. Pasir putih. Ambo boleh sebut direct lah pasal ambo. Darah pasir putih. Dah. Jadi dalam ayat sini alhamdulillah kita pasir putih ni spesial. Dah. Jadi dalam ayat sini kita pakat. Khatab tu betul. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Innama orang mengaji polok dia tahulah. Tapi kena ngaji dalil sikit. Ngaji dah tak jumpa. Macam ambo temurugo TMA nak jadi TMA kita tanya. Ngajar mana ni? Ada kata belajar pondok. Berapa tahun? Adalah 3-4 tahun. Ambo pun kata kalau 3-4 tahun 7 tahun. Maka Tok Guru nama apa? Tok Guru tak ingat. Berat lah di pondok luar. Tok Guru dah ingat lah. Kalau Tok Guru pun tak ingat, kita tahu tak ingat. Jadi innama sini dia panggil adatul hasli. Ada ni huruf lah. Ma asal inna tambah ma. Bila inna tambah ma dia panggil adatul hasli, makna tak gitu lain. Istilah itu. Dia main belik kot tu. Maknanya balik makna kalau tak se-islah tak payah jadi orang beriman. Nak jadi orang beriman kena terima islah. Islah apa islah? Bahasa standard dia panggil abdi. Baiki. Kena ada update dan kena ada upgrade. Hanya saja orang mukmin. Innamal mu'minu ikhwah. Bersaudara itu bagi orang mukmin. Orang mukmin tak ada bersaudara. Kerana apa? Dia ada satu sifat wali. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin mukminat bahagia mereka ini, besar mereka ini menjadi wali sesama antara mereka. Maknanya menjadi mengambil tanggungjawab masing-masing. Itu maksud wali. Makna luar lah wali.
Jadi nak ayat sininya kita pakat lagi. Patut minun billah. Sama-sama wa amal ibadat apa semua. Berzikir lah puasa. Jadi nak ayat sini pertama sekali imarah masjid dalam dari sudut ibadat ialah perkasakan salat Jumaat kalau boleh 5 waktu. Nak buat lagu mana fikirlah kita semua. Perhabiskan duit masjid demi masalah. Jangan masuk poket dia. Tu email ada kocik. Kita nanti orang tak ada buku. Dia tak khabar. Apa tu? CCTV aja. Bila mak air panggil, dia kata tak ambil. Tu, gambar dia atas CCTV. Berjumpa belakang lah bagi-bagi ni. Jadi nak ayat sininya fikir lagu mana nak mengimarahkan melalui salat Jumaat perkasa. Terutama sekali kita kena fikir untuk orang-orang amo yakin pada malam ni majoriti orang tua ni dah temel umur berapa 35 orang muda lagi. Temel paling layak fikir orang muda 35 amo masa umur 35 membuju lalu melita bakar. Lah ni pun tak apa 50 pun gagal lagi. Contoh. Jadi nak banyak fikir. Orang muda ada cara dia, orang tua cara dia. Orang tua jangan pandang rendah, jangan pandang lekeh pada orang muda. Sayangilah orang muda, santunilah orang muda. Tapi dengan tegas. Terutama sekali anak-anak kita. Yang kedua, orang tua kena banyak doa pada orang muda. Ni kok mu makuh nak tunggu mutu. Siapa suruh? Syurga ni untuk orang tua saja lah. Syurga untuk orang tua, orang muda, untuk umat. Untuk manusia, untuk kita sokong corek. Jadi fikir. Lagu mana? Dan pasal putih ni ramai orang muda suruh sendiri ramai. Kamu suka sangat dengan bersama-sama dengan orang muda. Rasa kita gabung. Jadi fikir. Orang tua pun sama orang tua kena fikir lagu mana kita ni. Baik. Telah perkasakan. Itu secara umum lah. Perkasakan solat. Kerana solat punca kebaikan. Terutama sekali solat Jumaat. Terutama sekali di masjid. Tinggal solat punca segala keburukan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Okey, malam ni kita berasa ramai dan ni buat apa tak nak komen juga. Kita kena ni sebuah ayat di sini. Berapa bintu semua ni? Bulan ni. 200 pintu, 200 butir rumah. Isi rumah orang jantan letaklah paling sikit dua orang. Hak ada tanggungjawab boleh mari semai. Kali 200. Kali sosok jadi 200 kali 200, 400. 200. Maka kali 2 400. 400 1/10. Ada dah mana 1/10 daripada 400. Berapa ambil 1/10 tu? Tengok ulama letak nak amal agama paling kurang 1/10. 1/10 siapa balik 1/10 400 1/10 berapa? Amo tak erti mana matematik. Lama bukan tak erti lah. Siapa dia bisa nanti? 1/10 dari 400. 40 orang. 40 dia. Betul dah dia. 40 apa? Okey. Yalah kau 40. 40. Cukup 40 dia. Boleh pilih lagi kan boleh pilih. Pilih lebih alhamdulillah. Paling kurang dah tu. Comel sikit naik suku. Suku 25 lah. 25. Paling comel sikit lagi separuh. Paling comel menang adalah 100%. Jadi kita nak tengok rahmat banyak mana turun, tengok pada solat dan tengok pada solat Jumaat. Turun tempat kita. Tengok situ. Jadi kena perkasa ke solat Jumaat. Alhamdulillah kita dapat ramai dia, alhamdulillah. Tapi nak ramai. Itu satu. Pengimarahan dari sudut ibadah. Yang kedua, pengimarahan dari sudut ilmu ngaji.
Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tentulah ilmu daripada buaya yang ke lahat. Ni bukan hadis lah, sebab status dia tu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sebab dalam satu riwayat ada sebut setakat muslim, dalam satu riwayat lain sebut setakat muslimin muslimah. Menuntut ilmu fardu bagi muslim muslimah, lelaki perempuan. Ilmu apa kata ulama? Ilmu syarak. Ilmu syarak ada tiga. Ilmu apa? Ilmu syarak. Baik. Sebelum pada bagi ilmu syarak ada tiga. Ilmu ini secara umum dia dibagi pada dua bahagian. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ada tiga. Kait dengan akidah, kait dengan syariat, kait dengan akhlak. Kait dengan akidah, cabai dia ialah ilmu alat, ialah tauhid. Kita ambil sebut konsep umum gitulah. Cara. Kait dengan akidah kita pada Allah, pada Rasul. Akidah ni kita kena memiliki tiga perkara. Kena amat tiga. Akidah pada Allah, akidah pada Rasul, akidah pada dia panggil sam'iyah. Sam'iyah. Benda-benda tak nampak tapi dengar. Syurga, neraka, dosa, pahala, mizan, sirat, mati ke apa semua. Tak nampak tapi kena dengar. Kena wajib juga. Jadi akidah. Jadi kita itu semua tu fardu ain. Tak lepas kalau orang lain buat. Fardu ain. Itu fikir. Jadi masjid boleh fikir. Sebab masjid ini dia tempat paling terbuka, tempat paling selamat, tempat penyatuan ummah. Bukan penyatuan rakyat Kuala Lumpur je. Penyatuan ummah. Sebab tu menjadi polisi maik apabila masjid itu dilabel di bawah maik, bawah polisi maik, maka tidak boleh ngapai parti dia. Walaupun ngapa tahu, kita yakin. Kita ni setiap orang ni ada parti masing-masing. Tu email pada mati. Email parti mana? Atas riwayat dia. Contoh. Ambo pun ada parti. Tak apalah pendirian masing-masing. Tetapi bila di masjid jadi imam kena ingat. Jangan mengapai parti. Sebab polisi dia ada. Sebab penyatuan umat. Bukan parti itu salah. Tetapi tak sesuai di masjid. Apa tak sesuai? Dah aku Islam lah kau. Kalau Islam, tidak Islam, mudah-mudah. Hak parti, hak mengaku Islam dalam Malaysia ada berapa parti dia? Situlah payuh. Jadi nak ayat sini masjid bukan platform untuk ceramah parti. Ceramah parti di Dewan ko di apa terus. Jadi tempat macam tu. Jadi kalau kita mari masjid ni sikit lagi dah. Insya-Allah. Kita mari masjid balah juga. Ada pergi masjid ni betul. Dua tu lah tu lapar angka lapar. Gogek dah berjalan. Kereta kalau gogek 2,000 orang tak sih. Dah kereta. Dah. Jalan gini goyek punggung kereta gogek orang tak. 2,000 orang tak sih. 1,000 orang tak sih. Ni pada lapar gogek. Kok gulawainya dekat lapar juga tu. Mari masjid. Tak salah. Salah ni bagi hok kepala lapar tu hok telajak dia. Siapakah hok dia bala dia? Konan. Amo royak kali ni. Minta tolonglah. Ngau mati ni tak tahu bila. Royak kau AJK. Mati ni tak tahu bila. Dia kata ustaz, tak boleh buat apa dah ustaz. Dia umur lagu ni tak boleh buat apa dah. Sedih. Jadi mari masjid tak kira balah. Salah nak tahu balas tak balas salah. Kalau siapa tak sif salah berat-berat. Sebab apa? Salam besar. Gugur dosa. Ma min muslimaini dalam riwayat Muslim ada. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā. Jangan buat rem ni. Jangan kata, mari mana bid'ah Nabi tak buat. Mengaji apa kau Nabi buat?
Sebab tak ada dalam hadis. Mengapa berapa hadis? Tak saya tanya mengaji. Mengapa? Ambo dulu masa pondok madrasah itu guru paksa. Dia lah 40 hadis. Hadis 40. Ngapa dia di mana? Duk kecek orang tak ada, orang Nabi tak buat, orang Nabi tak buat. Mu tengok orang Nabi itu. Buat tak buat? Tak tengok. Lepas tu tak ada dalam hadis. Mengapa berapa hadis? Tak main demo dah lah ni main ni. Mengapa berapa hadis? Nak royak. Dah. Jadi tidak tak ada orang jenis gitu sini dia. Tak imam bukan jenis gitu. Jenis gitu nak dipukul mai ni. Dah. Payah dah orang panggil ngatik tak sikit, orang duit ada. Duit teka-teka kait dengan ibadat. Dia kata duit tak ibadat. Kait lah dia. Ni macam ambo pakai speaker ni. Malam ni. Mudah je. Memanglah tidak ibadat, tapi ambo kecek ni ibadat ke dak ni? Dah kait lah warna ni. Cuba lah tu. Cuba tahi dengan ketung lah tu. Cuba gigi dengan lidah lah. Maksudnya. Kena pek. Sebab apa? Mengaji ni kena bagi dalam, kena bagi luah, kena bagi dalam. Kena bagi dalam, kena bagi luah, kena bagi dalam. Ni huraya suku pula, kena bagi pula. Dah. Jadi nak ayat sini yang iaitu ilmu. Ilmu penting. Ilmu dengan 3 cara kita boleh. Baik, kita ni orang tua berlaku habis dah sampai sekolah, sampai pondok, sampai madrasah ni. Nak pergi mengaji berkelah ni, cara berkelah nak masuk kelah kolok ataupun masjid buat kelah payuh ni. Tak kata siapa kata kamu. Payuh ke? Komitmen tinggi, lembu kubah macam-macam. Nak tahu tak masjid buat kelah lepas itu ada berapa? Lepas maghrib berapa kalau kelah tu. Tak apa, tak ada masalah. Kita ni mengaji nak ilmu dengan 3 cara. Pertama dia panggil secara langsung. Secara langsung. Yang kedua secara tidak langsung. Yang ketiga secara separuh langsung. Lagu mana ni langsung, tidak langsung, separuh langsung. Langsung ni macam kita ngaji-ngaji di sekolah dulu. Di universiti, di pondok apa. Kena ada berkitab, bahir rajab ke. Kalau cikgu buat peresa, kena jawab, kena mari Allah, apa semua. Itu secara langsung. Jadi kita learning tak cakap dah cara langsung. Kalau ada pun sikit-sikit begitu. Baik, kita ambillah secara tak langsung ataupun separuh langsung. Tak langsung lagu mana? Macam masjid buat kerusuh. Masjid apa tu buat bengkel. Masjid buat seminar, masjid Pulau Lima buat seminar fardu ain. Kita bukan cakap fardu ain budak-budak. Kita macam itu. Fardu ain yang meloyak bukan untuk budak-budak. Budak-budak tak ada fardu ain lagi. Kita itu. Ni yang nak cabar boleh. Bukan nak mengajar, nak cabar. Ilmu pertama pada ambil ismayah ke apa dia? Ambil ismayah kita tahu. Kok wajib, salah satu wajib ialah basuh muka. Ilmu pertama pada basuh muka, boleh. Siapa boleh jawab? Berapa ada pun iya. Banyak iya ada. Tak pun, habis pun tak tahu. Ada 30 iya lebih, 40 iya. Ilmu pertama pada basuh muka, boleh. Tak si tanya temem, kata email dia tahu. Tak ada kursus. Tanya mak mengudu ikut sama PA tak betul habis. Melatih dia. Amak kata mak kalau nak ilmu ngana, mak kena tak ada telinga. Tak tahu telinga tak ada ilmu. Ilmu pertama pada bahasa pokok ialah yang tak jawab amak jawab dia. Iaitu kita kena mengetahui hak muka. Sepadan muka. Malam kita tahu dah sepadan muka. Man sepadan muka. Amu weekly dah. Sepadan dia ada berapa jenis sepadan? Sepadan panjang, sepadan lebar. Sepadan panjang tak mana habis mana. Sepadan lebar tak mana habis mana. Kalau dalam bahasa kita dia panggil ke Arab dia panggil sepadan panjang min manabiti sya'ri ila dzikri.
Kok Melayu dia panggil daripada tepak mula tumbuhan. Tepak mula tumbuh rambut. Manabit asy'ar. Mana tepak mula tumbuh rambut agak-agak. Di kening ni. Dahi lah. Akhir dahi dia panggil. Akhir dahi. Nombor dahi kita ni 4 jari. Cuba letak dulu. Hak tak nombor 3, 2 atau 5. Nombor 4 jari. Lepas jari ke-4 tu adalah mula-mula tepak tumbuh rambut. Boleh letak belah. Nombor. Jangan ambil otak nombor. Ni. Hingga ke dagu. Dagu menjadi muskil. Mana hak dagu? Hak dagu. Hak dagu ditafsir dalam kitab ialah tepak tumbuh janggut. Amun nak tanya. Tak janggut ni dia tumbuh depan saja ke, dia tumbuh tepi saja ke? Iaitu janggut dia tumbuh sepanjang tulang rahang. Mana tulang rahang? King ada 2 atas bawah. King bawah. King bawah ini adalah dagu. Jadi basuh muka. Sebab tu kalau kita tengok ikut sunnah Nabi SAW, dia beli sampai ke bawah. Bukan petuyuk celuk air. Tak sah 40 tahun semaya, 40 tahun tak sah. Sebab kasih, kita kasih. Ni masjid kerusuhan. Wih kebudok bodoh. Kerusuhan cara ambil air semaya. Wih kebudok bodoh. Bodoh tak wajib semaya. Orang tua tu buat wajib semaya, betul tak? Kita ni orang tua. Jadi kita kena faham ilmu secara langsung tadi macam dan secara tak langsung macam khusus, secara separuh langsung macam kita duduk dalam majlis ni. Jadi kurang-kurang kalau kita tak menuntut ilmu pun malam ni mendengar. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Ada satu riwayat kun aliman au mustami'an au kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan satu. Jadilah orang mengajar paling baik ataupun orang mendengar, orang mengaji, orang mendengar, orang suka pada jangan kamu jadi yang kelima munggunya. Tok gapo. Tugas dia je komen orang. Darah malah dia ngada Allah. Ucap kata orang, kata kau orang. Amun nak tanya, kalau tak kata kau orang nak kata siapa? Nak kata ke lembu. Lembu pula 5, mari semaya lah. Kau kata gitu. Kena kata kita lah. Sebab Al-Quran untuk manusia. Hadis Nabi, sunnah Nabi untuk umat. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Tahniah sekali lagi. Masjid Kuala Lima, penarapan daripada 2 bintang kepada 3 bintang. Tahun depan, tahun 2 tahun apa? Tahun lagi 3 tahun lagi. Target untuk seterusnya 4 bintang ataupun 5 bintang. Maka mana ayat kita nak mengimarahkan masjid pada hari ini, kita kena lakukan beberapa perkara. Pertama sekali kita kena buat mujahadah. Tak ada mujahadah tak jadi. Pakat usaha lah. Pertama sekali mujahadatul nafsi. Mujahadah diri lah. Yang kedua mujahadatul mal. Mujahadah harta benda lah. Jadi nak ayat sini lagi banyak duit masjid, lagi banyak benda boleh. Ambo duk pasimah. Kutipan puasa baru ni imarah Ramadan. Tak kurang 180,000 belanjahan. Ambo umum kutipan puasa adalah belanjahan. Paling akhir kita belanja ialah buat jamu raya kalau ada lebih. Alhamdulillah. Cuba pergi pasimah. Siapa pergi pasimah baru? Imam tarawih 7 orang. Gili-gili tak betul. Semalam ni kita bayar 700. Banyaknya. Kita ambil bukan divisi 3. Kalau pemain bola, divisi 1. Hok ada pengalaman, hok ada skill, hok ada ilmu. Bacaannya Masya Allah Tabarakallah. Siapa nak ngomong sore mana tu 700. 30 lah. Yang waktu 700. Tak gerok. Bukan nak je ayat Quran.
Lepas tu 20 rakaat. Ambo siapa siap kali mau hamba kata rekah-rekah lah hok ni selawat-selawat hok fadlan min Allah rekah-rekah lah tak buat dah. Ada jemaah kata dah, tak boleh tak kita sini labuk dah. Buat. Buat hok setengah lapar juga. Fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa sudah cukup. Ni nak panggil orang sedap. Tapi waktu berputih piti keluar lagi. Ada sebuah masjid. Berjalan AJK ni. Sebab tu itu email jangan malu-malu ke AJK. Sebab tu email pengurus. Entah leh AJK mengumpul masjid pok dia. Pok dia apa dia? Duduk bawah mak itu wakah. Pok mu wakah dah. Bukan kamu. Contoh tu. Dah. Ni belakang. Bicara sebuah masjid nak ambil tik merah watik. Kata dengan AJK, boleh nak ambil kena potong elang tu ini. Sebab tu email nak ambil. Duk host apa cerita tanah merah. Iya. Cuba tanya elang tu berapa dia? 1,500. 1,500 lah ni orang miskin. Boleh terima zakat. Kalau ada orang lah, kalau duit seorang tak boleh. Dah hak kifayah. Suruh potong elang tu ini. Alah lucu lah kata AJK follow standard. Dah, ngaji tinggi. Jadi nak ayatnya kita nak imarah masjid, kena mujahadah diri, kena mujahadah iaitu harta. Maka tu imej tugas dia ngepe, jangan ngepe pati. Ngepe lah, hamba tu kamu ngepe di pasal. Hamba ngepe masa puasa, start daripada puasa. Tu imej mula pun ngepe, sampai bila? Sampai ke pagi raya. Pagi raya tu banyak. Kita tak buka lagi. Oh banyak boleh. Alhamdulillah. Boleh buat jamu raya, boleh panggil ramah, walaupun habis tak kurang 30,000 tak apa. Ini makan sedap tu. Duit banyak dalam lebih. Makan kekering, mati balik demo juga. Tak contoh tu. Orang tua-tua kan setengah dah. Makan kekering. Ni sihat. Sihat mana dari kekering tak? Yang pasir putih banyak kekering semua. Dah. Tak sihat kekering semacam. Baik, muslimin muslimat dirahmatillah. Akhir sekali, amun nak yang gini. Kita nak buat apa? Nak mengimarah masjid baik, nak jaga masjid baik, nak mengurus masjid baik. Kita kena ada 3 sikap. Ada 3 sikap ni beres. Ambo ditengok selama praktik ambo. Ambo ni lama di Mahat Tahfiz sehingga menjadi mudir pun 11 tahun sebelum. Itu dipanjang. Email ni baru dua buah masjid. Bertugas 5 ni lama dah habis tahun ni masuk 21 tahun lah. Contoh. Cuma jadi email ni baru 3 tahun. Jadi yang boleh nampak. Gapo saja kita nak buat kena ada 3 sikap. Pertama sekali bersatu hati. Bukan sekadar bersatu hati. Parti bersatu itu parti. Dah. Ni bersatu hati. Hati kena bersatu. Atas nama mana? Atas nama Islam, atas nama iman. Duk situ kukuh lah. Kalau tak duk situ, tak kukuh. Sahabat Nabi kukuhkan itu. Bersatu hati. Amu duk masjid Tanah Merah. Masya Allah tabarakallah. Amu duk masjid Pasir Mah. Masya Allah tabarakallah. Satu hati. Bicara dalam musyawarah meminum gocok. Itu biasa. Ni musyawarah tak boleh kekek. Wang apa musyawarah? Dia tu sore yang kekek. Membaik tak semua musyawarah. Lagu tu. Dah, betul lah dia. Timi kekek sore ke? Orang boleh kekek. Boleh berlaku, Masya Allah. Yang kedua, bersatu fikir. Bersatu fikir. Kenapa bersatu? Nak buat suruh hati satu tu. Tapi malah fikir. Ikut yang mula sore lah. Asal kesedap. Lepas tu tak sedap komen. Dah. Fikirlah nak suruh bubuh gapo. Daging 10 kilo kau cocok. Yang ketiga akhir sekali. Bersatu buat. Hati satu dah, okey. Fikir satu dah. Buat keputusan apa? Bersatu buat. Jangan hati satu, fikir satu. Tai nak buat. Kau maknilah je kata suruh. Dah.
Tu email lah aku cakap. Ataupun AJK tu email tak tahu pak mana. Contoh ni. Bukan tu email sini ada. Jadi tu email kena cong ekor. Contoh dia. Jadi nak ayat. AJK pun kena cong ekor. Tok ngulu capur sekali. Masya-Allah tabaraka. Satu buat. Bila ada tiga benda ni, hati, fikir, buat, solid. Ambo ada 15 perancangan, 15 pembangunan masjid. Masih mah pakai buat, tak tahulah dia dengan kita, sibuk kita kontek kata. Tapi lah ni pembangunan pertama ialah membangunkan rumah jenazah. Bagaimana di Tanah Merah? Rumah jenazah bukan pak mandi dah, rumah jenazah. Kerana masjid dia tengok pada ini perlu kepada rumah jenazah. Kalau masjid ini boleh buat-buatlah. Kalau tak boleh buat pun kena ada tempat khusus untuk jenazah. Lah ni bila ada begitu senang bagi ahli rumah, ahli waris. Tak kalau rumah. Bagi orang yang ni. Sebab gini orang mati dia tak kecek kita dah. Kali dia mati pukul 1 malam. Contoh lah ni. Kita ino jenazah. Kali duduk di rumah, kita tak gamuk nak tidur. Gamuk tak? Ayuh kita mati kau, kita sendiri kau, mak kita. Pukul 1 malam. Nak ke bumi esok. Sifat manusia dia mengatuk tak mengatuk? Mengatuk! La ta'khudhuhu sinatun la wala naum. Itu jadi ayat kursi. Manusia yang mengatuk. Bila mengatuk dia tidur. Gitu. Jadi kalau tak rumah jenazah nak mandi pagi esok, dia duduk seorang situ tak apa. Tak kekoh kucing apa. Duduk situ. Kalau tak situ tunggu pun. Nak oyak. Nak tunggu terpulih. Bebas di rumah tu. Nak makan nasi kolok apa. Sebab jenazah ada rumah jenazah. Kita buat tempat transit, tempat menunggu, kafe, mandi. Ni kita nak bina masa ambil lagi perancangan insya-Allah disambung oleh okey baru. Kita buat satu bilik untuk ahli waris yang takut dia mari jauh gapo dia nak jaga apa. Lekat dalam tu. Ada kita bubuh peti kau gapo, dia boleh guling sikit. Tidak sekali ngaji jenazah lah, tepi. Gitu. Jadi nak ayat kita bersatu insya-Allah. Ambo minta maaf masa lebih sikit tapi oleh kerana isu awal tak ada bola malam ni. Ada. Tak start lagi deh. Insya-Allah. Nak tanya bola tak boleh kegemaran ramai ni. Orang tua yo tak payah pun tahu. Kata belawai apa ni? Tahu nampak merah ngai, nampak biru ngai hijau lepas pagi. Contoh lah dia. Bukan wak ngai tu. Contoh. Jadi nak ayat sini, itulah hamba ucap terima kasih, minta maaf. Inilah cara hamba. Kalau ceramah, kalau mengajar kita tidak lagu ni lah. Patternnya. Ceramah begitulah. Jadi nak ayat sini, marilah kita sama-sama doa pada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala golongkan kita ini daripada orang yang mengimarahkan masjid dan masjid yang disaksi pada kita. Dan kita ini umat Nabi SAW kerana mengimarahkan masjid. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan apa yang lemah daripada kekurangan dia mesti. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.